Hai, Assalamualaikum semua. Perkongsian kali ini adalah cara transfer duit ataupun cara kirimkan wang ke luar negara melalui aplikasi Touch and Go. So, kepada anda yang nak transfer duit ke Indonesia, Thailand, Brunei dan sebagainya, semoga video ni dapat membantu anda semua. Untuk langkah pertama, anda kena buka aplikasi Touch and Go di telefon anda. Untuk membuat pemindahan wang ataupun kiriman wang ke luar negara, anda kena pastikan akaun anda mempunyai baki yang mencukupi dan yang kedua, mestilah telah membuat pengesahan identiti. Okey, sekiranya anda telah mengesahkan identiti ataupun akaun anda telah verified, barulah anda boleh membuat transaksi pemindahan wang. Okey, di paparan utama ini, anda perlu klik pada bahagian transfer. Seterusnya dekat sini, anda klik send money. Di paparan transfer ini, anda klik overseas. Sila tunggu sebentar sehingga keluar paparan ataupun halaman remittance. Dekat halaman remittance ini, anda klik pada bahagian send now. Di bahagian pertama iaitu select receiver country, anda kena pilih negara mana yang anda nak kirimkan wang. Anda boleh klik dekat sini dan ini adalah senarai negara-negara yang anda boleh membuat pengiriman wang. Okey. Untuk video ni saya akan kirimkan wang ke Indonesia. Jadi saya klik dekat bahagian Indonesia. Di bahagian bawah ini pula anda boleh tengok kadar pertukaran ringgit Malaysia dengan Indonesia rupiah. RM1 Malaysia bersamaan dengan 3,797 Indonesia rupiah. Okey. Di bahagian kedua, anda kena masukkan jumlah yang anda nak kirim. Okey, jumlah yang anda nak kirim ni paling rendah adalah RM50. Sekiranya anda letak jumlah yang kurang daripada RM50, dia akan keluar perkataan yang macam ni. Okey, ni maksudnya tak boleh lah. Tak boleh kurang daripada RM50. Di bahagian bawah ini, sistem automatik akan paparkan jumlah convert ataupun jumlah pertukaran mata wang untuk nilai yang anda nak kirimkan tadi. Okey, bila dah selesai, anda klik continue. Di bahagian ketiga ini, anda kena pilih kaedah penerimaan wang. Okey, sama ada duit yang anda kirimkan tu akan masuk ke akaun e-wallet Indonesia ataupun akan masuk ke bank Indonesia. Okey, untuk kaedah e-wallet, tempoh pengkreditan adalah 15 minit. Manakala untuk pindahan bank, tempoh pengkreditan ataupun duit akan masuk ke akaun penerima adalah dalam tempoh 1 hari bekerja. Kalau anda kirim duit tersebut pada hari cuti, duit tersebut akan masuk ke akaun penerima pada hari bekerja seterusnya. Okey? Alright, di bahagian promo code ni anda boleh tinggal kosong sahaja, tak perlu isi apa-apa. Seterusnya dekat sini anda boleh tengok berapa jumlah yang akan ditolak daripada akaun Touch and Go anda. Okey, jumlah ini termasuk sekali yuran pindahan yang dikenakan oleh Touch and Go iaitu sebanyak RM10. So, next step anda klik sahaja next. Seterusnya, anda kena sahkan butiran maklumat anda. Okey, untuk yang ni, anda kena buat sekiranya anda baru pertama kali nak membuat pemindahan wang ke luar negara. Jadi, anda klik sahaja dekat bahagian Verify Now. Nanti dia akan keluar paparan Verify Your Details. Okey, dekat sini anda kena masukkan butiran maklumat bank anda. Okey, anda boleh gunakan maklumat mana-mana bank yang terdapat di Malaysia. Dan untuk maklumat anda semua, anda tak boleh menggunakan maklumat bank orang lain. Untuk pemilihan bank, anda boleh klik sahaja dekat bahagian sini dan sistem automatik akan paparkan senarai bank-bank yang terdapat di Malaysia. Okey, anda boleh pilih bank mana yang anda nak gunakan. Untuk bahagian sini pula, anda perlu masukkan nombor akaun bank anda. Step seterusnya, anda klik dekat bahagian sini untuk persetujuan terma dan syarat yang telah pun ditetapkan oleh Touch and Go. Lepas tu, anda klik next. Di paparan receiver ini, anda kena tambah maklumat penerima pula.
Maklumat penerima adalah maklumat orang yang anda nak kirimkan wang. Jadi, anda perlu klik Add New untuk anda tambah penerima. Seterusnya, sila pilih negara yang anda nak kirim. Tadi saya nak pilih Indonesia kan. So, dekat sini sama, kita akan klik pada bahagian Indonesia. Seterusnya, pilih kaedah penerimaan wang. Next, anda kena masukkan nama penerima. Okey, untuk nama penerima ni, sila pastikan ejaan nama tersebut betul dan ia mestilah sama seperti yang didaftarkan dekat bank. Kalau salah ejaan walaupun satu huruf, transaksi anda akan di-reject. Seterusnya, anda kena pilih hubungan anda dengan penerima. Lepas tu, anda kena masukkan nombor telefon penerima. Seterusnya, anda klik Continue. Di paparan bank detail ini, anda perlu masukkan maklumat bank penerima. Okey, dekat sini anda boleh pilih Bank Indonesia mana yang penerima nak guna. Seterusnya, dekat sini pula anda kena masukkan nombor akaun bank penerima. Bila dah selesai, anda klik dekat bahagian Continue. Nanti dia akan keluar pop-up confirm detail macam ini. Okey, untuk yang ni, anda klik sahaja confirm sekiranya nama penerima dah sama dengan nombor akaun bank penerima. So, di paparan receiver ini dah ada nama orang yang kita nak kirimkan wang. Okey, step seterusnya, anda klik pada nama penerima tersebut. Lepas tu, di bahagian additional detail ini, anda kena pilih tujuan anda nak membuat pengiriman wang. Okay, ada banyak tujuan yang anda boleh pilih. Jadi, pilih mana yang anda rasa sesuai. Seterusnya, dekat sini anda kena pilih sumber wang anda. Sekiranya anda sendiri yang nak kirimkan wang, anda boleh klik dekat bahagian sini. Tapi, sekiranya anda tolong kirimkan wang bagi pihak orang lain, contoh macam kawan anda minta anda kirimkan duit ke Indonesia kepada keluarga dia, okay, anda boleh klik dekat bahagian I'm helping someone else to send it. Okay. Step seterusnya, anda klik continue. Nanti dia akan keluar paparan confirmation. Okey, dekat sini anda kena semak semula semua butiran maklumat yang dipaparkan. Sila pastikan maklumat tersebut betul. Okey, kalau dah betul semua maklumat tersebut, anda klik dekat kotak yang ni untuk persetujuan terma dan syarat. Lepas tu anda klik confirm. Nanti sistem akan keluarkan paparan confirm payment. Dekat sini saja dekat bahagian pay. Sistem akan minta anda untuk ambil gambar selfie anda. Okey, bila keluar paparan macam ni dan status dia adalah paid, itu maksudnya anda telah pun selesai membuat pindahan ataupun kiriman wang ke luar negara. Tapi dekat sini status dia masih lagi pending. Sebabnya kan saya dah bagi tahu awal-awal tadi, tempoh pemprosesan adalah 1 hari bekerja. Okey, sekiranya anda nak semak status kiriman wang anda sama ada dah berjaya, gagal dan sebagainya, okey, anda boleh pergi semula dekat paparan utama Touch and Go. Step dia sama je macam tadi. Anda klik dekat bahagian transfer, klik send money dan klik oversee. Okey, dekat paparan remittance ini, anda klik pada bahagian activities dan dekat sinilah dia akan paparkan semua aktiviti yang anda dah buat. Okey. Macam saya baru je buat tadi satu. So, dekat sini dia ada satu sahajalah. Dan status transaksi anda boleh tengok dekat bahagian hujung ini. Macam saya dia reject sebab saya tersalah masukkan nombor akaun bank penerima. So, saya kena buat yang baru. Okay. So, lepas ni kalau anda nak semak transaksi anda bolehlah semak dekat sini dari masa ke semasa. Okay. So, itu sahaja perkongsian saya untuk kali ini. Apa-apa pun, jom buat dulu. Assalamualaikum.